Ikut catatan Inggeris, 70,000 orang daripada Kedah berhijrah mai ke Seberang Perai, Pulau Pinang. Keluar daripada Kedah lah, tapi majoriti mai ke Seberang Perai, Pulau Pinang lah, khususnya Seberang Perai lah, sebab Seberang Perai dekat dengan Kedah. Mereka keluar daripada Kuala Kedah ataupun Kuala Sala ataupun daripada Setui. Sebab Kedah kita termasuk Setui. Ketika zaman perang tu terang, Setui, Perlis tu semua dalam Kedah, di bawah Empire Kedah tu lah. Jadi bila Siam serang, dia bawa pindah. Jadi sebahagiannya kita sekarang nak mencari bukti dalam penulisan pakar USM tersebut. Orang di Seberang Perai ni kebanyakan daripada asal daripada Kedah, dan di Penaga dia kita disebut daripada Pulau Timbul. Tapi saya duk cari-cari siapa dia, tak jumpa. Kajian ni kita telah dapat bukti bahawa keturunan Tuan Haji Hashim, antara pemuka awal lah. Haji Hashim ni dikenal sebagai Hashim Qazi kan, no? Tapi daripada Haji Hashim tu dah pergi kepada Hakim Tam Hakim Teh ni. Kita masih buat kajian, tapi kita dapat Hakim Tam Hakim Teh ni mai daripada Pulau Timbul. Saya nak cuba relate bahawa dalam sejarah ada sebut orang daripada Kubang Pasu berada di Kedah pada masa perang tu. Haji Saleh tu, dia ada surat Haji Saleh berada di Penaga, dia tulis kepada Tuanku Anum, saya bersama dengan pengikut-pengikut tuanku berada di Penaga, dan kami nak balik pergi ke Kubang Pasu, nak balik pergi Pulau Timbul, Kubang Pasu ni. Adakah aman? Siam masih ada lagi kah? Dia perang gerila, dia perang cara gerila, lepas tu baru dia pergi cara damai. Dia dua dia strategi dia dua. Gua Kebau di Kuat Diang tu jadi dia punya markah dia untuk lawan Siam ni. Jadi Haji Saleh ni kita tak tahu siapa, tapi kita tahu di kawasan tu bila sejarah Haji Hashim ni, pembuka awal Penaga ni, yang mana keturunan Haji Hashim ni, Syekh Adnan, Cikgu Khalid, lepas tu Tan Sri Murad Makno, orang terkenal. Macam Tan Sri Murad Makno ni terkenal sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Satu tokoh yang menonjol keturunan ni kan. Syekh Adnan Mufti Pulau Pinang kan, Mufti yang ketiga no. Selepas pertama Syekh Abdul Fahim, kedua Syekh Abdul Sanab, lepas tu Syekh Adnan. Jadi bila tokoh-tokoh ni ada, bermakna bukan sembarangan orang yang main sana tu. Kita baru dapat lah, orang kata dia punya susu galur. Jadilah kita nak pergi berhubung dengan orang Pulau Timbul kat. Saya pun dapat kontak lah. Itu tanya Pak Ngah Zamri, nama Pak Ngah Zamri, dia duduk di Pulau Timbul. Dia cerita lah keadaan masyarakat Pulau Timbul ni. Masyarakat orang Culia dulu macam mana, pedagang, pemain daripada India tahun bila duduk di Pulau Timbul tu boleh nampak kapal belayang tu masuk, sebab dia duduk di tempat tinggi. Tapi bukanlah bukit. Pulau Timbul sama dengan Pulau Ketam, Pulau Pisang tu kan, kita pun tak nak sampai. Jadi dia cerita kalau pedagang-pedagang India pasti masuk nampak, dia pun akan main di istana tu, istana anak bukit. Kalau masuk Bukit Pinang pun lalu kat tu juga. Jadi golongan Culia ni dikenali sebagai saudagar raja. Kalau raja nak berdagang, raja jatuh standard lah, pergi duduk tentang urusan berniaga kan, dia bawa dia punya saudagar raja proksi dia lah, golongan Culia lah. Jadi golongan Culia banyak di Pulau Timbul. Jadi mereka ni dulu masa Kuala Kedah belum buka Pulau Pinang, mereka berniaga di Kuala Kedah banyak kan, dengan Alok Stang. Jadi bila bukanya Pulau Pinang, Kuala Kedah tutup, tak maju. Lepas tu Persis like bagi compensation lah. Lepas tu mereka ni lah main golongan Culia. Lepas tu ada Culia Street di Penang tu, golongan Marikan, Culia. Jadi Penaga kalau ikut sebelum perang Kedah Siam dah ada peta Penaga tu, tapi dia tak menunjuk siapa tokoh dia, siapa pemuka kan. Jadi bila yang ni kita boleh tunjuk tu Haji Hashim, keturunan dia sekian-sekian, rumah pun dekat situ, semua rumah dekat Pekan Penaga asal, Jalan Haji Hashim ada kan. Jadi kita boleh kata lah, mungkin belum tu ada orang main juga, tak ada satu tokoh. Kajian kita dapat trace balik susu galur tu daripada Haji Hashim, Haji Sakaf, Pak Sakaf naik sampai Hakim Tam. Banyak cerita Penaga ni ada dalam dokumen Kedah. Macam cerita perang Kedah Siam semua ni cukup banyak. Cerita pasal Penaga ni, Haji Abdullah bawa 300 orang pergi berperang di Kuala Kedah. Siapa dia Haji Abdullah? Bela tak tahu. Bawa 300 orang. Tu disebut bersama dengan Tengku Kudin, syahid di Kuala Kedah. Balik ke tak balik, mereka ni mana tak tahu. Ada yang balik ke, ada yang kena tangkap, bawa pergi ke Siam ke, tak tahu. Jadi Haji Abdullah pun tak dapat tahu. Kalau siapa boleh cari. Tapi dalam tu ada sebut Haji Abdullah bawa 300 orang daripada Penaga. 300 orang. Habis saya tahu. Sampai sekarang saya tak dapat jumpa 300 orang tu siapa keturunan dia, siapa tahu cerita dia. Mungkin kita boleh tanya-tanya kan. Pembukaan benang-benang ni hasil daripada perang. Sebab dalam peta lama sebelum perang tak ada benang. Kampung sekelompok tepi sungai dengan tepi pantai. Lepas tu kalau kita ambil yang paling menonjol ialah Pekan Penaga tu sendiri, bangunan dia. Lepas tu masa zaman British dulu dia ada satu menara tinggi inilah. Kok orang tua saya kata wireless, orang panggil kawasan ni wireless, tanpa wire lah kan. Kita panggil wireless daripada wireless. Sebab menara tu boleh connect kapal-kapal seluruh dunia, kapal Inggeris seluruh dunia. Tu orang tua saya cerita. Dia kata tu dulu besar sebelum pindah PRF ni, orang putih dia bom tak pergi Jepun dapat. Jadi di situ dulu bangunan sekolah lama Penaga. Jadi di situ unit semboyan tentera Inggeris yang terbesar. Boleh connect kapal-kapal Inggeris di laut ni. Di India mana sebab ini memang kita tengok lah ni. Sebab tu kabel sini pun area ni yang buat ni kan. Dia buat area belah sini sebab dari segi komunikasi ada lah. Satu dekat dengan Penang. Jadi Penaga tu bermula situlah. Jadi di situ ada rumah tenun, ada sekolah. Lepas tu dekat Balai Polis ada hospital. Jadi tapi tang Balai Polis tu saya ingat lagi bangunan lama hospital tu. Lepas tu ada mahkamah, kontak saya tu. Ada mahkamah. Dia pun tak biaran di peringkat utara sebelum pergi ke Bagan di sini. Dia sebab dia berhubung dengan Mata Menari.
Tapi logik juga sebab apa? Dalam masa mereka nak, orang kata nak perang Siam ni, dia perang besar ni 2 kali. Perang kecil-kecil ni 7 kali selama 20 tahun tu, 7 kali. Jadi kita kata macam mana mereka nak organize lah, nak atok perang tu macam mana? Kita boleh cari macam mana mereka nak atok perang, nak serang bukan senang tu. Dalam perang sama, mereka kena sembunyi dari Inggeris sebab Inggeris dia bagi maklumat pada Siam. Jadi spy. Jadi kemungkinan hari Khamis, besok Jumaat, khutbah Jumaat. Pasal kalau baca dalam sejarah ni, antara tokoh ulama yang terlibat, Syekh Abdul Samad Palembang, Al-Palembani, meniupkan semangat jihad. Ketika tu dia keluar fatwa berjihad membebaskan tanah ayak ni, Kedah ni, dia kata syahid. Bukan kata di Kedah saja, daripada Nusantara, daripada Rembau turun mai, daripada Aceh turun mai, daripada Batu Bara, petani yang Terengganu apa semua ni depa lawan kat nu. Ada juga yang main sini yang duduk di sini dah daripada Perak kan. Jadi suatu seruan kita sebab apa? Melaka dah jatuh. Serik dah kena. Lepas tu Perak semua belum lagi. Jadi bila jatuh Kedah ni satu strategik. Sebab Kedah ketika tu dia empire. Okay, jadi kalau jatuh satu empire ni memang habis lah. Jadi dia dulu kita bisik-bisik kan. Mungkin dia kata okey esok kita turun semua esok main sambil beli di Pekan Hamil ni esok turun. Esok kita turun main hang beritahu ni Tok Gelam, Tok Brain, esok turun main di sini. Kita pergi hantar beberapa orang semua. Jadi sambil duduk berniaga jual tu boleh cerita. Kemungkinan budaya bisik-bisik tu lah yang ada sampai hari ni. Pasal bisik. Tapi saya tak dapat bukti kan. Pasal tak ada tempat lain dalam Malaysia ni pasal bisik. Sini niaga ikan pasal bisik. Lepas tu tang belah sana pasal bisik kan. Yang ketiga beli petai di kamar tu pun bisik-bisik. Beli tempat lain mana ada. Budaya bisik-bisik lama. Nama pun dia perang musuh bisik. Pasal dah kena serang tu. Dia bagi tahu bisik-bisik sebab benda ni tak mau pecah sekarang. Kemungkinan hari Khamis sambil berniaga dia tu dia bisik-bisik. Lepas tu esok Jumaat khutbah. Dalam khutbah tu sampai cerita. Lepas tu atok ketumbukan. Tapi kita tak tahu macam mana dapat atok berperang tu. Hebat tu. Kita tak tahu. Dapat cerita tu menarik Ni sebab 200 tahun dah. Masalah dengan Siam ni, Inggeris hantar spy. Dan Siam dia menyamak masuk sebab Tengku Kudin rumah dia kena bom. Kaki dia ni capit. Anak dia meninggal, isteri dia meninggal kena bom di kampung kota. Rumah dia kampung kota Kosramatan Pasiak lah. Sebab di situ base lah. Jadi dia masuk ke sungai Perai kan, bom. Jadi menunjukkan bahawa situ masing-masing kena jaga sungguh. Kita tak tahu macam mana depa je. Tapi orang heran, depa boleh organize perang tu. Depa tak ikut jalan laut, depa ikut jalan darat. Tu yang kita jalan Sungai Kereh tu, Tok Bedu semua kan. Dia main bertemu balik dengan sungai Dinang Tungai turun Sungai Muda. Dia masuk balik ke Mobok. Baru dia keluar balik menyusuk pergi sembunyi di Pulau Bunting, Pulau Bidan semua tu. Baru boleh pergi Kuala Kedah. Okey, satu lagi balik bukti perang Kedah Siam satu lagi. Kita bukti di Masjid Lahad Tabut dia ada 2 pucuk meriam. Satu meriam patah tu, besar. Dia patah, dia kudung. Satu lagi meriam kecil. Meriam patah tu ada macam tu sampai lah. Meriam kecil tu hilang. Pai mana dah. Tanya Pak Nak tak tahu. Tapi saya tanya Pak Nak meriam ni main mana Pak Nak? Dia kata main Kedah. Belah mana? Kita tak tahu kalau Kedah ke dia kata belah kota Sarang Semut ke apa kat tu lah. Masa mana? Zaman perang dulu lah. Perang dengan Siam pun tak tahu. Saya tak bahas juga kita dapat clue. Jadi bukti meriam tu ada sampai lah. Tapi meriam kecil tak ada lah. Hilang mana ada. Meriam yang ada meriam besar kan. Kudung. Sampai lah duduk dah. Sampai masa Perang Silat buka di sini masih Kedah. Bahagian masih Kedah. Bila buat batu terak di Pinang Tungai tu baru sebahagian masuk sampai perang. DO dalam sejarah orang putih. DO pejabat dia di Kuala Bekah. Mr. Mengi. Jadi dulu masa duk pi ikut depa duk pi tangkap belangkas tu, jadi ingat ada telaga lama tang Kuala Bekah daripada Batam Merah. Saya duk ingat duk pi tangkap belangkas. Dia naik basuh kaki tu kami basuh telaga tu. Tapi lah telaga tu dah makan laut dah. Rumah orang putih tu ada. Masa perang tu, jadi orang putih dia letak satu pegawai tu lah, Abuan Mantau, Mr. Mengi nama dia. Dia ada rumah dan ada telaga dalam tahun 70-an lah. Masa tu saya ingat orang tua saya biasa bawa pergi, kami duk pergi cari pokok kedangsak. Dia tunjuk lah. Dia tunjuk kan, nampak tak tu? Ayak surut, nampak ekor sikit bersih, kita pun tengok. Dia kata tu ekor kapal terbang yang kena tembak tu. Kapal terbang Jepun kena tembak. Ayak surut nampaklah ekor dia tu kan. Nampaklah dia tunjuk saya ingat tahun 60-an lah. Ni tak tahu lautan semua bekau ke apa kan. Mungkin boleh ditunggu belakang tu. Tentu kira Kuala Bekah tu. Jadi Kuala Bekah ni saya rasa yang mai buka dia orang petani. Bekah tu kita kata pecah lah. Tapi kalau bakah tu daripada perkataan bakah tu dia ambil barakah. Dia bagi nama tempat tu.